Okey, suasana di Bandar Sungai Petani jam besar ya. Depannya ada Bazar Raya Sungai Petani ya. Malam raya kita pergi cari baju raya dan juga kuih raya di sini. Biskut raya. Itu dia biskut raya. Shopping, kita cari baju raya dan cuci mata sekali. Cuaca sangat-sangat baik ya. Selepas hujan satu pagi kita pergi jalan ke Bazar Raya Jam Besar Sungai Petani. Harganya masih murah. Kita cari yang murah-murah punya, satu helai RM10. Kita jalan lagi cari baju raya, baju kebaya. Hujan sangat lebat tadi. Masih ramai orang walaupun jam menunjukkan pukul 1 lebih ya. 1 lebih pun macam pukul 9 lagi. Mengambil kesempatan untuk cari baju raya, jalan-jalan. Kita mencari lagi baju. Ramai orang juga di sini. Jalan-jalan lagi. Apa yang menarik di sini? Harganya murah. Boleh datang berbelanja di sini. Jangan lupa membayar zakat besok dan anak raya. Dia terlepas peluang pula. Jalan-jalan kita cari makan ke apa ke kawasan bandar mall SP Plaza. Masih ramai orang. Jam menunjukkan 2 petang, bukan 2 pagi. Kita dah sampai ke Medan Selera di depan SP Plaza ni. Kita order sup tulang. Jangan sup daging Orang cakap sini sedap, jadi kita rasa bihun sup daging. Jangan lupa datang ke sini ya, warung menjual sup daging, bihun sup daging. Mari kita makan dulu. Sedap tak sedap? Nampak macam sedap ya. Murah pun murah. Makan selepas hujan memang lezat.